Tahu tak, nak buat roti sebenarnya lagi senang daripada buat kek. Bahan-bahan pun tak banyak. So inilah dia roti sarang lebah bersama dengan sos butterscotch. Roti ni pernah viral dulu tau, memang sedap. Nak buat pun senang aja. Sebelum tu jom ikut Nurul kita pergi TM Value Mart untuk cari bahan-bahan. Antaranya kita ambil butter, whipping cream, gula perang, yeast segera, hirisan badam, tepung serbaguna. Okey, inilah dia bahan-bahan untuk buat dough roti. Resepinya korang baca dekat caption, okey? Masukkan kesemuanya ke dalam mixer dan uli selama 30 minit atau hingga dough menjadi licin dan elastik macam ni. Inilah hasil dough yang dah cukup uli. Okey, kita timbang dough tu sebanyak 30 gram dan kita bulat-bulatkan dan susun dalam loyang. Rehatkan dough selama 30 minit. Kemudian bila dia dah naik 2 kali ganda, sapukan dengan mugwort, tabur hirisan badam dan bijan atasnya. Dah boleh bakar dalam oven sehingga ianya masak. Sementara tu kita buat dulu sos butterscotch. Korang ikut je step dekat video ni. Okey, kemudian tutup api dan letak esen vanila dan kacau sebati. Roti yang dah siap bakar tu kita sapu dengan mentega supaya roti lebih lembut. Dah siap roti sarang lebah bersama sos butterscotch. Selamat meroti semua.